Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya telah menyatakan tidak ada satupun mazhab yang melafadzkan niat baik dalam salat, dalam puasa, dalam zakat, haji dan umrah. Terima kasih pada Ustaz Farhan ya. Menurut Ronan Pegak tidak ada di dalam mazhab tentang hukum lafaz niat. Pukul niat sembahyang, lafaz sembahyang, lafaz berzakat atau lafaz puasa. Nyai dan hai Ustaz Farhan hai. Kerana fitnah kepada mazhab Imam Syafi'i dan termasuk mampu abuh mazhab. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i lafaz ni hukum ji sunat. Ki pancaran perah leron hana sunat. Iron ni ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan mujtahid. Sehingga menyokong petubit fatwa le Ibnu Taimiyah menentang dengan ulama mazhab kahnya tak ikut le hai Farhan. Yang Iran ban petubit hukum nu punah ulama-ulama mazhab nu fitnah. Padahal sebagaimana nu pegah le Imam Asy-Syafi'i dan sahabat yang lain, artinya ulama mazhab yang lain di dalam kitabnya, hukum lafaz ni yang hukum ji sunat. Kepu alasan ji litambihan qalbi, untuk pemudah berita kepada hati. Hai Farhan, ngeron hai dalam doa. Adapun labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah, itu adalah takbir dari niat dan itu adalah salah satu dari zikirnya dan telah diucapkan dan serta diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun mazhab. Ya, jangan dikatakan Ustaz Farhan hai, empah dalam kitabnya perah penting delok kitab Madhabil Arba'ah. Inan jelas perah hukum lafaz niat sembahyang. Hukum lafaz niat bertubih zakat. Hukum lafaz niat yang lain. Ki pancaran perah leron Ustaz Farhan hana sunat. Hitam bangai goron. Katakan ini Syafi'iyah. Itu Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Jelas ya? Di antara yang membantah hal ini adalah Imam Nawawi. Contohnya lafaz niat di dalam salat. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat. Ira ni katalah ni kun kan usalli fardhu dhuhri. Usalli yang PA buji apa pernah sama maf'ul. Fardanya ke maf'ul. Menyenekun fardu berarti kahana buat kapan tion PA. Ya, maka hanya nekun dera usalli fardhu dhuhri. Payanakun usalli fardhu dhuhri. Rakatin adaan lillahi ta'ala. Demikian kan? Betul? Demikian. Hai pubutoi, lepas celaka kau. Hai pubutoi. Kahing lah lepas bangai. Ki cara butoi usalli fardhu dhuhri. Hing lam. Ya. Imam Nawawi rahimahullah. Lekun usalli fardhu dhuhri hing lam. Jamaah pi petah taku yang go. Nyai Ron Ustaz besok belilah buku tuntunan salat lengkap. Yang betul nah, supaya baru nekun usaha ne aku ulang dekat tu. Betul. Demikian. Ya. Kalau Imam Nawawi. Contohnya lafaz niat di dalam salat. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Demikian. Demikian atam ke. Gimana cara kau pegah demikian? Hana demikian. Prof yang berenam patah taku yang go. Usalli fardhu dhuhri. Ni nak bah hing lam lupa celaka run ni. Betul Pak Alah betul ya. Kau lupa bangai. Kau ulang dekat tu le. Tali fardhu dhuhri kena. Salat.
usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Demikian kan? Hah? Betul? Paling betul. Usalli fardhu dhuhri. Itu yang lam. Nak betul. Makaji hai Ustaz Farhan hai, hukum penglafazan lafaz niat yang hukum ji sunat. Menurut Imam Malik, untuk menghilangkan was-was juga sunat. Dan untuk petahsin menurut Imam Hanafi yang juga sunat. Jadi baik telah kamu faham, baik telah kau faham masalah agama hai Ustaz Farhan hai. Nah, betul-betul kau sampaikan agama. Baca kitab. Kak Ira ke kibang ke sampaikan agama Kak Ira. Itu Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Nak pulang 3 tu. Jelas ya? Di antara yang membantah hal ini adalah Imam Nawawi. Contohnya lafaznya di dalam salat. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan. Usalli fardhu dhuhri. Tak apa. Kan mbak hing lang nữa. Ni nak hing lah. Demikian kan? Betul. Demikian. Imam Nawawi rahimahullahu taala tak celaka kau. Jamaah dia yang betul patah yang go. Hana betul ya. Yang Ustaz Farhan payah perbaiki. Apa? Yang payah perbaiki ya. Payah lekeh maah. Yang karena orangnya videonya kata sebar. Ira ke wajib lekeh maah. Apa betul ini lafaz niat tu bayar. Baik kayak pergerak urang ke jalan tadi. Yang mesti ka pertama ilmu nahwu. Kak Farhan kan? Yang menyakap pertama ilmu nahwu menai. Jadi pada ku usalli fardhu dhuhri. Ya nan. Yang payah lekeh maah aku. Payah ralat. Yang prof yang kali ka pergroup yang ka pegah lekeh maah baru ka rumpuk grup drone tu jalan tari. Ni hai ni tembayang ku ni Ustaz Farhan. Nah, ni utai ku. Contohnya lafaznya di dalam salat. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Demikian. Ya kan? Usalli fardhu dhuhri. Man, kau nak pergerak urang nanti jalan tadi. Enggak? Yang payah apa betul ya. Nanti kau. Yang kaji lihat tabuh malam yang video yang. Malam tengok tak kalau le runyuh bukan tu. Aku bukan dah mana ulang niat ni. Oh nak ulang ke tu lagi. Lafaznya di dalam salat. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Demikian kan? Betul. Demikian. Ya. Hinglam lepas celaka. Itu juga Kim. Tak faham. Yang lihat juga kitab Madhabil Arba'ah kan? Jilid 1. Ya, kalau ni nan masalah hukum penglafazan niat. Tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.